Okey, kita test lock. Okey, macam biasa nak buka lampu belakang senang je, perlukan screwdriver mata Phillips ni bunga panah. Okey, sepanah 10 dengan pencungkil plastik lah. Okey, untuk cungkil yang ni kadang-kadang dia leceh sikit. So, jom buka dulu. Okey, ni lampu yang aku asal so aku nak tukar. Okey, buka bonet. Okey geng, so ni lampu barulah juga. Okey, okey, ni lampu dia buat surprise sikit, tak tunjuk lagi depan dia. Korang tengok je lagi. Okey, so sekarang terjawab lah. Korang dah tahu lampu apa aku pasang. Okey, so kita tutup sekejap. Test, unlock. Belanja dulu satu lampu. Okey, dah macam apa, dah metrik. Memang lampu raya ni kan, dah nak bulan puasa kan, so lampu raya lah ni. Okey, alright, so kita try buka lampu malam. Unlock. So kita try buka lampu malam. Okey, sekejap. Punya animation lampu malam ni. So aku nak kena try pakai remote. Okey, so dia ada bagi remote sekali Remote dia ni untuk off animation lah. Okey, bila kita off animation dia, ni lampu malam. Lock. Kalau unlock. Okey, bila kita off animation, unlock dia macam ni lah. Okey, so jom kita download dia punya app dan tengok setting dia yang ada Okey. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. So ni kita dah siap pasang lampu Galaxy LED tail lamp untuk Lancer Inspira Evo 10. Okey, so ni kiranya lampu yang paling baru lah kalau kira dalam tahun ni. Dia keluar dalam tahun 2024, hujung tahun. So kira 2024-2025 lah. Okey, lampu yang latest lah. Cumanya harga dia agak kasar sikit, jadi itu yang kita tak dapat tengok ramai pakai. Okey, so ini pun aku buat ambil stok untuk buat demo je. So inilah rupa dia lah. Okey, okey, so lampu ni dia ada banyak mode animation dia lah. Okey, macam korang tengok ni dia punya LED satu-satu ni. Okey,
So dia ada banyak mode animation dia lah, macam-macam. Nanti kita akan demo satu-satu lah. Okay, so yang aku nampak daripada segi kualiti dia, dia punya build quality dia memang ok lah. Sebelum aku pasang tu aku dah tengok, itu hari aku buat unboxing. So memang nampak ok. Cuma memang lawa apa semua, ok. Cuma yang orang kata risiko dia kalau rosak lah. Ok, katakan sebiji rosak, dah susah kan, nak repair kat mana, nak hantar repair cost lagi lah. Ok, so ni tadi aku baru lepas basuh kereta, ok lah. So tak ada dia, walaupun dia lampu macam custom, tapi dia bukan custom macam orang biasa buat tu, buka lepas tu apa seal balik kan. Dia bukan macam tu lah, sebab dia buat dekat kilang, jadi dia punya finishing semua cantik lah. Ok, walaupun kita kira lampu custom, tapi dia kira custom yang mass production, jadi dia buat dekat kilang lah. Ok, finishing dia semua cantik lah. Dia tak ada macam orang buat, kita buat apa DIY tu, seal dia punya lens semua pakai gam ke apa kan. Cumanya ni kalau dapat lens yang clear memang aku rasa cantik juga. Cuma dia keluar dalam versi smoke sahaja. Ok, so tak nak cakap banyak, aku nak demo lah. Ok, kita demo je lah. Disebabkan aku tak bawa satu kamera lagi, so aku rasa aku buat record screen je lah telefon ni. Ok, ok geng, so mula-mula kita nak try dia tu, kita kena buka lah. Ok, kita buka lampu kecil. So permulaan dia akan jadi start up animation macam ni. Ok, so ni aku pilih mode yang full, dia punya nyala kat atas lah. Ok, so kita nak tunjuk dia punya mode, kita buka dia punya app, kita nak connect lah. Kita buka Bluetooth, buka app dia. App dia dah detect. So inilah dia punya ni lah. Ok, dia punya interface. So macam korang tengok ni, dia tengah nyala. So nak tukar dia punya mode, kita tengok lah. Ok, dia punya option ni dia. Ok, ini animation yang first lah. Alright, aku go through cepat je tau, bukan lama sangat pasal aku tengah review ni dekat tempat panas juga, walaupun petang. Ok, lagi option dia. Ok, tunjuk ni lah. Lagi ketiga, keempat, ok, 5 malam lagi cantik lah. Keenam, ketujuh, 8, 9, 10. Ok, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Api ni macam api sikit rasanya. Bukan, betul. 19, 20. Ok, 20, 21, 22, 23, 24. Mata. Ok, mata. 25, 26, 27. Ok, ni 27 punya animation, tapi sebab tempat terang, tengah panas juga ni. 28. Ok, 28 macam ni. Yang ni adalah lampu malam biasa. Lampu malam biasa dia sama ada dia nyala full tadi tu, ataupun yang ni lah, jalur-jalur. Kalau korang tengok dekat aku punya record screen ni, 29 dah tak ada apa dah. Dia buat je, tapi tak ada apalah. Ok, 30 tak ada. Ok, so aku back tu, asal balik. Aku nak asal yang full tadi.
Okey. Asal aku full tadi macam ni. Aku suka yang merah full lah. Okey. So tu saja aku punya ni. Lepas tu korang tengok macam dekat skrin ni, boleh tukar-tukar color lah. Okey. Purple lah, pink lah, cyan lah. Okey. So aku buat merah je lah. Alright. So bawah dia pun kita boleh tukar. Bawah dia kita tukar, tekan auto. So kita boleh setting yang bawah pula. Dia double klik yang bawah. Bila double klik yang bawah. Okey, so ni aku buat color orange lah, dia punya line Okey. So lampu ni basically apa ni, kalau katakan tengah buat animation kan, lupa lah ada Roblox ke apa ke, ataupun nak kita dari dalam kereta nak off dia punya animation, kita pakai remote lah. Okey. Contoh tengah buat animation lah, lepas tu pakai remote nak suruh berhenti. So dia berhenti lah. Okey, dari dalam kereta pun boleh jugalah. Okey. Kalau malam lagi cantik lah ni. Sebab ni aku review tengah petang ni dekat luar, jadi tak berapa nampak sangat. Okey. So kalau yang mana berkenan tu boleh kalau nak order. Sebab ni aku tak buat ready stock lah. Sebab kalau ready stock ni kos agak tinggi, jadi aku tak buat ready stock lah. Okey. Yang berminat boleh lah, nak order boleh. Jadi that's all. Jangan lupa yang siapa minat pasal nak tahu pasal Lancer Inspira Evo 10 ke, pasal makeup, pasal body kit, boleh lah follow. Okey. Pasal performance aku tak buat lagi lah. Sebab abang boleh motor kita pun tak sempat nak bincang-bincang pasal performance. InsyaAllah lah nanti kita nak review dia punya kereta dulu. Boon turbo, ya ramai orang buat sekarang kan, boon turbo. Jadi nak review kereta dia lah nanti. So sampai sini je video aku. Jangan lupa like, comment, subscribe. Okey. Ada apa-apa soalan aku boleh jawab. Kalau yang tak boleh jawab tu, siapa-siapa boleh tolong jawab lah. Bye bye dulu. Assalamualaikum. Ciao.